spaghetti dulu. Kita buka api, masukkan dalam periuk. Lepas tu jangan lupa letak minyak dalam 2 sudu. Jangan bagi dia melekat. Lepas tu tunggu dalam beberapa minit bagi dia mendidih untuk dia lembut. Lepas tu kita tutup api, angkat dan kita toskan je. Toskan, asingkan. Selepas tu air rebusan spaghetti tu kita asingkan dalam mangkuk yang lain. Untuk masukkan sekali dalam dia punya kuah nanti. Untuk kuahnya pula kita masukkan bawang putih, bawang merah dan cili yang dah dikisar. Lepas tu gaul dah tunggu sehingga dia pecah minyak. Gaul. Ish. Dah pecah minyak, kita masukkan daging kisar. Selepas tu kita gaulkan rata daging tersebut. Dan masukkan sosis ayam yang dihiris-hiris ke dalam kuah. Jangan lupa masukkan penyedap rasa untuk bagi rasa dia naik. Setelah itu kita masukkan puri tomato, sos tomato, dan yang paling penting sekali, air yang mengandungi kanji daripada spaghetti tadi untuk memekatkan kuahnya. Lepas tu masukkan hirisan cendawan dan tuangkan susu bagi dia lemak berkrim.